Dulu, mak jenis yang tak boleh duduk diam. Ada je kerja dia nak buat. Tapi sejak kebelakangan ni, lepas ayah dah tak ada, mak lagi banyak termenung dan kadang-kadang bercakap seorang diri. Aku tahu dalam hati mak selalu rindukan kenangan dengan ayah. Yelah, dah 40 tahun duduk sekali. Yang paling merisaukan aku, mak dah mula lupa benda-benda kecil. Mak dah mula lupa kami. Kadang-kadang kami adik-beradik pun dia boleh silap. Ni siapa Ya, ni lah mak. Yang selalu pinjam duit mak tu. Yang selalu pinjam tapi tak pernah bayar tu kan? Alung dengan adik mana? Kata nak berlayar sama-sama kan? Hari ni kalau mak nak jalan jauh sikit boleh? Mak nak pergi mana? Entah. Tiba-tiba mak rindu. Sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya. Okey, jom. Kenapa kereta ni senyap aja? Enjin mati Mana ada mati, mak. Enjin kereta ni hidup je. Cuma dia tak suka bising-bising. Amin ni sama macam arwah ayah. Bila mak membebel aja, ya. Sinilah tempat mak dengan ayah kenal. Apa yang buatkan mak rindu dengan ayah tu? Ayah tu kuat makan. Suka temankan mak. Meh, jom. Bawa mak pergi taman botani. Dulu, ayah selalu bawa mak pergi pagi-pagi kat sana. Ayah kata, walaupun KL ni sibuk, tapi mak masih boleh bernafas. Mak lagi banyak termenung, mak. Dan kadang-kadang bercakap seorang diri. Ya, mak. Kita pergi tempat lain, tak? Dulu ayah selalu singgah solat kat sini. Ayah kata kalau fikiran dia tak tenang,
dia akan singgah solat sekejap. Kami pergi solat dulu ya. أشهد أن لا Mak rindu sangat dengan arwah ayah. Terima kasih, Meh. Bawa mak jalan jauh-jauh. Terubat rindu mak. Kalaulah raya kali ni ayah adakan bagus. Tak jauh mana pun, Mak. Selagi Mak ada dengan Amir, Amir dah cukup rasa bahagia. Sebenarnya, ini bukan kali pertama aku bawa Mak jalan-jalan. Bukan kali kedua. Bukan kali ketiga. Setiap tahun, Mak kata ini yang kali pertama. Dan setiap tahun tu jugalah, aku tetap bawa Mak. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya ni. Besar rumah ni kan? Rumah siapa ni? Ada ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Gan. Meh, masuk. Kami datang beraya ni boleh? Boleh. Alhamdulillah beraya Beraya. Oh, lapar. Jom. Ui, rumah besar. Masuk sini. Masuk sini